SOT ataupun solution of triangle. Jadi yang pertama kita tengok adakah cukup dia punya label. PT sama panjang dengan TQ. PT sama panjang dengan TQ. PS 51 dah. SR dah. ST dah. TR 33 dah. Yang tak ada ialah sudut. Okey. Jadi sebelum kita tengok soalan A, kita fokus kepada segitiga ni. Apa yang mana segitiga yang boleh kita guna untuk kira? Segitiga tu mesti ada 3 maklumat. Kalau kita tengok segitiga yang pertama ni, tak cukup maklumat, baru ada 2 sahaja. Segitiga yang bawah ni, ya cukup maklumat. Ada pasangan tak? Tak ada pasangan. Maksudnya betul cos. Jadi kita kena tahu dahulu segitiga tu, tengok terus tahu nak guna rumus apa. Segitiga ni ada tak? Satu maklumat sahaja. Tak boleh. Yang atas pun tak ada maklumat. Dan kadang-kadang kita juga kena pandang macam ni. Segitiga yang macam ni pun tak cukup maklumat. Segitiga yang macam ni pun tak cukup maklumat, baru 1, 2 saja. Okey, jadi kita tengok terus pada soalan yang pertama, sudut PTQ. Jadi ini sudut PTQ. Okey, ini sudut PTQ. Jadi untuk guna segitiga yang atas ni tak cukup maklumat. Jadi sudut PTQ juga sama dengan sudut STR. Jadi kita fokus kepada segitiga yang ini. Jadi cos 1 je anak pala. Jadi kita guna rumus cos 7.7 kuasa 2 sama dengan 7.7 kuasa 2 sama dengan 5.6 kuasa 2 tambah 3.3 kuasa 2 tolak 2 darab 5.6 darab 3.3 cos sudut STR. Okey, seterusnya kita ingat balik grup pertama, grup kedua. So terus kita buat cos sudut STR sama dengan, tulis balik 7.7 kuasa 2. Yang nombor 1 kita pindah jadi tolak 5.6 kuasa 2 tolak 3.3 kuasa 2. Grup yang kedua kita akan jadi bahagi negatif 2 darab 5.6 3.3. And then nanti macam biasa, saya akan mudah benda yang biasa, iaitu tekan calculator, lepas tu tekan shift cos answer. Jadi terus dapat sudut STR sama dengan 117.45 darjah, dan inilah juga sudut PTQ 117.45 darjah. Dan dapat jawapan, kita label kat sini 117.45. Di sini pun sama. Okey. Jadi kalau atas dengan bawah dah tahu, maka sebelah kiri dan kanan pun boleh tahu, iaitu dengan kita buat sebab sudut bertetanggan ni 360 darjah tolak 117.45 darab 2, and then bahagi dengan 2 lah. Jadi kita akan dapat 62.55 darjah. Jadi 62.55 darjah. Sini pun 62.55 darjah. Jadi automatically segitiga yang PST ni dah boleh guna betul sin sebab ada pasangan. Okey, tapi kita follow dulu cari panjang PT. Okey, PT yang mana? PT yang ini. Jadi kita tak boleh cari PT directly menggunakan segitiga PST ni. Kita kena cari dahulu sudut P. Jadi sin dosa, sin silang. Jadi cari dahulu sudut P. Jadi maksudnya tadi ini soalan yang kedua, ini starting dia. Kemudian kita cari guna rumus sin sudut P bahagi 5.6 sama dengan sin 62.55 darjah bahagi 5.1 darab silang sin P sama dengan 5.6 sin 62.55 bahagi 5.1. Tekan calculator, lepas tu dengan tekan shift sign, dapatlah P dekat situ 77.01 darjah. Jadi kat sini 77.01 darjah. Jadi kita cari sudut S pula ataupun PST. Jadi sudut PST adalah 180 tolak 62.55 tolak 77.01 darjah. Jadi kita dapat dekat situ 40.44 darjah. 40.44 darjah. Jadi kita guna sin silang sekali lagi macam ni. Okay, so PT bahagi sin 40.44 darjah sama dengan 5.1 bahagi sin 62.55 darjah. So PT sama dengan 5.1 sin 40.44 bagi sin 62.55 darjah. So PT sama dengan 3.728 cm. Ada pelajar buat 3.73, memang kita tak bagi markah. Okey, markah, lupa nak bagi markah tadi. Yang soalan yang pertama ni macam biasa 2 markah. Jadi maksudnya sini K1, sini N1. Untuk soalan nombor 2, mencari sudut 62.55 ni tak ada markah, tetapi kadang-kadang kena tunjukkan jugalah. Untuk yang ni tak ada, sebab markahnya 3 sahaja. Jadi sini K1, kemudian sini K1 yang kedua, sini N1. Jadi sini 3.728. Jadi sini pun sama 3.728. Jadi gambar dah semakin serabut dah tu. Sebab tu kena extend je masa exam. Cari panjang PQ. Panjang PQ. Cari panjang PQ yang ini. Ni PQ. Kita guna dekat rumus dia guna ketua sin. Oh, okey, baru saya nampak. Maksudnya sudut dekat sini sama dengan sudut dekat sini, sebab dia segitiga sama kaki. Okey, kalau tak nak guna ketua sin, ketua cos pun boleh directly. Ketua cos adalah macam ni. Okey, nak guna ketua sin pun boleh, ketua cos pun boleh. Jadi saya gunakan ketua cos terus ya, iaitu
PQ ni PQ kuasa 2 sama dengan 3.728 kuasa 2 campur 3.728 kuasa 2 tolak 2 darab 3.728 darab 3.728 cos 117.45. Jadi PQ, terus kita boleh puncakan kat situ. Jawapan kita akan dapat 6.373. Ini kalau kita ambil semua daripada kalkulator dan kita tekan punca terus. Jawapan yang boleh lain mengikut jalan kira 6.372 atau 6.371 mengikut titik perpuluhan masa pengiraan. Jadi yang ini dari saja K1 N1. Seterusnya, lakarkan sebuah segitiga P prime R prime S prime. Jadi langkah pertama adalah kita lakar balik segitiga yang asal tak ada prime P RS. Jadi segitiga yang asal tu labelkan bucu saja. Kemudian kita write siapa yang kekal. Yang pertama adalah PR kekal, PS kekal, sudut PRS kekal. Okey, tolong kuasailah benda ni sebab saya bagi buat video yang pendek tu kan. Tengok balik video yang pendek tu. Pertama, sudut dengan sisi yang kekal yang bright ni, ini dinding. Sudut yang kekal dengan sisi yang kekal dinding. Sisi yang satu lagi ni, yang tak berlekat dengan sudut yang kekal ni akan jadi pintu. So sudah tentu pintu akan bergerak masuk ataupun keluar. Jadi pintu ni dia hanya dua sahaja keadaan, sama ada dia masuk ke dalam ataupun dia bergerak keluar. Jadi untuk kes ini dia bergerak ke dalam pintu ni. Jadi lebih kurang saja macam tu. Okey. Jadi S ni bergerak masuk ke dalam. Jadi sini dah S prime, prime, R P prime, R prime. Okey, syarat dia untuk dapat markah adalah segitiga itu mesti letak prime. Kalau tak letak prime tak dapat markah. Jadi ini dapat N1. Apa syarat untuk dapat markah? Pertama, segitiga tu betul guna baris dan mesti letak prime. Okey, ini segitiga yang diminta. Okey, yang lain kita akan padam biar je. Dan seterusnya cari nyatakan saiz, maksudnya cari nilai dia lah. Sudut S prime kat sini. Apakah sudut kat sini? Jadi kita tengok balik gambar yang asal. Okey, kita betulkan balik. Sudut yang diminta ni P prime, S prime, F prime adalah sudut kat sini sebenarnya. Ada suruh cari tu sudut kat sini sebenarnya. Ini sudut sebenarnya. Jadi panjang yang ada adalah sini 5.1 daripada yang asal tu. So sini akan sama panjang kat sini lah 5.1 cm. Okey, kita tak boleh cari sudut S prime ni. Kita kena gunakan segitiga yang besar ni. Maksudnya ini S prime. So panjangnya adalah 7.7 cm. Ni SR prime ni yang asal ni. Ni apa lagi kita ada? Kita ada sudut yang ini iaitu 77.01 dan kita ada panjang P prime R prime ini, panjang ni. So kita kena tambah 3.3. Ini TR campur dengan PT. Campur dengan 3.728 sama dengan 7.028 cm. Jadi ini 7.028 cm. Okey, so kita gunakan sini lah. Cari sudut sini. Cari sudut S. So sudut S ni sama dengan sudut kat sini. Nanti 180 tolak sudut S ni. Jadi ni simbang macam ni. Jadi gunakan pertusin iaitu sin S bahagi 7.028 sama dengan sin 77.01 bahagi 7.7. Jadi sin S sama dengan 7.028 sin 77.01 darjah bahagi 7.7. Nanti kita akan dapat S. Kita dapat sudut S adalah 62.79 darjah. Jadi sudut P prime, S prime, R prime adalah 180 tolak 62.79 darjah. Sebab sudut sini 62.79. Sini pun sama 62.79. Jadi S ni, S prime tolaklah 180 tolak ini akan dapat situ 117.21 darjah. Jadi untuk yang ini markahnya 2 saja. Markahnya 2. Sini K1. So sini N1. Dapat dekat. Okey, nombor indeks nombor 14. Okey, cari nilai A, B dan C. Okey, nilai A. Untuk nilai A, so kita ada harga per kilogram 2019, 2022 dan kita ada indeks harga. Jadi sebenarnya ini kita boleh label I 2219. Jadi maksudnya 2019 akan berkaitan dengan harga 2019 dengan 2022. Jadi untuk cari nilai A, gunakan rumus nombor indeks. Jadi A adalah harga tahun yang besar 7.80 bahagi tahun yang kecil 6.00 darab 100. Jadi nilai A akan dapat 130. Jadi letak kat sini 130. Lepas sini K1 N1. Lepas tu untuk B pun sama juga, gunakan rumus nombor indeks iaitu harga tahun yang besar B bahagi harga tahun yang kecil 3 darab 100 sama dengan nombor indeks untuk B adalah 150. Jadi B adalah 150 darab RM3 bahagi 100. Jadi B akan dapat RM RM4.50. Mesti 2.30 sebab harga. Dan kemudian C, harga tahun yang besar iaitu RM8.20 bahagi harga tahun yang kecil C darab 100 sama dengan 113. Jadi sekarang ni C tukar tempat 8.2 darab 100 bahagi 113. Jadi kita dapat sini nilai C adalah RM7.26. Jadi markah kat sini sebenarnya nampak mana-mana jalan kerja untuk mencari jalan kerja ya. Dapat K1, satu jawapan betul N1 dan ketiga jawapan betul dapat N1 yang kedua. Soalan kedua, hitung indeks perubahan membuat puding tahun 2022 berasaskan 2019. Jadi maksudnya seolah-olah dekat sini ini kita punya I. Ini kita punya I.
I 2219 tambah lagi satu jadual kat sini iaitu pemberat. Pemberat ni sebenarnya dekat sebelah ni je. Jadi Q adalah 80, R adalah 40 dan S adalah 140. Jadi jumlah semua pemberatnya adalah 1000. Jadi maksudnya nilai X perlu dicari. Jadi nilai X adalah 1000 tolak 80 tolak 40 tolak 140. Jadi nilai X adalah 740. Okey, kat situ. Jadi ini mesti ditunjuk dapat P1. Sebelum kira indeks bahan, jadi barulah kita kira indeks bahan menggunakan dua maklumat ini sahaja. Okey, so I 2219 sama dengan 114 darab 740 tambah 130 darab 80 tambah 150 darab 40 tambah 113 darab 140. Bagi semua dengan, walaupun kita tahu dia 1000, tapi saya tak galakkan tetap kena tunjuk penambahan sebab kita konsepnya mesti tunjuk penggunaan rumus. Jadi dekat sini dapat K1 dan jawapan akhir terus iaitu 116.58 N1. Okey, tadi saya tersilap ya. Sepatutnya sini mesti I bar sebab indeks bahan. Kalau kita buat I, dia jadi salah. Simbol kena hati-hati. Okey, kita tengok soalan yang ke C. Pada 2019, Marisa menjual sebekas puding itu pada harga RM150 dengan keuntungan sebanyak 20%. Jadi ini harga jualan. Jadi kita tulis kat sini harga jualan RM RM1.50. Harga jualan 2019. Lepas tu ada keuntungan 20%. Lepas tu dia minta hitung harga jualan sebekas puding. Maksudnya harga jualan 2022 berapa jika keuntungan untuk 2022 adalah 25%. Jadi soalan macam ni kita kena prepare sebab selalunya soalan yang terakhir dia akan jadi macam ni. Okey, jadi kita nak tahu dahulu bila harga, okey, kita kena faham ada 3 jenis harga iaitu kos, jualan dan keuntungan. Dan biasanya rumusnya adalah jualan adalah kos campur keuntungan. Ini dia punya kefahaman kita lah, rumusnya biasa. Jadi sekarang ni kita nak tahu berapakah harga kos dia. Jadi kalau kos maksudnya kita kena dapatkan keuntungan ini 20%, kita campur dengan 100, jadi 120% per 100 darab dengan kos akan dapat harga jualan iaitu RM11.50. Jadi kat sini kos sama dengan RM11.50 darab 100 bagi 120%. Jadi kita dapat dia punya kos kat sini adalah RM9.58. Kemudian kita nak tahu berapa pula kos pada 2022. Jadi kat sini sebab tu kita kena simpan jawapan nombor indeks perubahan ini. Sebab indeks perubahan adalah puding. Jadi harga pada tahun kos 2022 bagi dengan kos 2019 iaitu ini kos 2019 darab dengan 100 sama dengan 116.58. Jadi kos 2019 dah tahu iaitu RM9.58. Jadi kita akan dapat kos puding pada 2022 adalah 116.58 darab RM9.58 bagi dengan 100. Jadi kosnya adalah RM11.17. Ini RM ya. Okey, itu kos 2022. Jadi kalau dia punya jualan adalah 125% per 100 lah. Keuntungan 25. Jadi nak tahu dia punya jualannya adalah 125% bagi 100 darab dengan harga 2022. Jadi jawapannya adalah RM13.96. Dalam skema rupanya saya tersilap ya. Ada kesilapan. Okey, yang ini betul. Skema dia tulis silap 55.6. Okey, markah pertama adalah kat sini K1. Kemudian sini K1, K1, N1. Jadi 4 markah semua. Dan kali ni benda yang pertama kena buat adalah jadual macam ni. X, Y. Apakah X? X adalah bungkus viskus. Viskus. Dan Y adalah product. Okey. Jadi harga viskus 40 sen, 0.40. Product 0.60. Ini adalah dia punya harga. Harga. Kemudian dia ada RM15 untuk membeli sekurang-kurangnya 30 bungkus. Beliau memastikan nisbah makan kucing tersebut sekurang-kurangnya 1/2. Okey, sekarang kita start membuat ketaksamaan dia. Ada 3 ketaksamaan diminta. Jadi yang pertama adalah kita tengok ayat yang ini sampai sini 15. Jadi 0.4 darab dengan X, 0.4 darab X campur 0.6 darab Y. Harga sebungkus darab bilangan bungkus campur harga sebungkus darab bilangan bungkus dan mempunyai RM15. Jadi tidak lebih dan sama dengan 15. Ini persamaan 1. Biasanya kita akan buat macam ni ya. 1 Roman. Okey, yang kedua 2 Roman. Iaitu ini. Merancang untuk membeli sekurang-kurangnya 30 bungkus. Jadi itu yang bilangan bungkus X campur dengan bilangan bungkus Y. Kurang-kurang, bukan kurang tapi lebih sama dengan 30.
Dan yang ketiga adalah nisbah. Tak buat sini, saya buat tepi ni. Product diet adalah X bagi Y. Minta maaf, terbalik. Bila memastikan nisbah makanan kucing tersebut, jenis product adalah Y, kepada Whiskas adalah X, sekurang-kurang, bukan kurang tapi lebih sama dengan 1:2, maksudnya 1/2. Jadi kita buat darah silang, Y besar sama dengan 1/2 X. Jadi ini kita sama dengan 3. So kita dapat 3, kita samaan. Jadi markah N1, sini dapat N1. Tapi cantik sekali ya. Okey. Okey. Kemudian kita kena buat graf. So untuk graf, okey. Yang paling senang ni X tambah Y. Kalau X tambah Y 30, dia mesti macam ni. Y 30, X 30, dia macam ni je. Itu kalau X tambah Y 30. Kalau yang macam ni, kita buat darah silang. 2 ni atas, 2Y besar sama dengan X. So depan X ni 1, buat lagi. Okey, disebabkan dia ada Y dengan X, dia tak ada tambah ataupun tolak. Jadi graf dia macam ni, mesti start dari sifar. Satu lagi adalah mesti Y dia 1, X dia 2. Y1, X2. Jadi Y1, X2. Itu koordinat. Tetapi kalau macam ni, kecil sangat. Kita besarkan, contohnya 20, 10. Kita gandakan dia. Jadi koordinat macam tu. Jadi koordinatnya 20,10. Yang ini kita buat jadual lah. Dan kemudian kita lorik. Jadi kita dapat macam tu. So yang ini markahnya 1 graf betul K1, ketika 3 graf betul N1, dan lorik betul N1. Jadi sepatutnya soalan ni bagi saya untuk pelajar rumah boleh fokus tajuk ni lah. Sebab 6 markah dah dapat dengan mudah. Cuma soalan C 4 markah kena fikirkan sikit. Jadi kita tengok sini, selalunya soalan C kena buat fungsi objektif. Tadi mendapat keuntungan sebanyak, kita ada pula keuntungan di sini. Sekarang kita keuntungan X, Y. Ini adalah Whiskas, ini product diet. 10, 0.1 untuk Whiskas dan 0.2 untuk product diet. Dengan mengandaikan beliau boleh menjual semua bungkusan makanan kucing, berapa bungkus jenis patut beliau beli untuk mendapat keuntungan maksimum dan tidak keuntungan tersebut. Jadi sekarang ni kita kena buat fungsi objektif. Selalunya digunakan huruf K sama dengan 0.1 darab X campur 0.2 darab Y. Yang ini akan dapat K1. Kemudian yang ini kita kena buat fungsi objektif dia. Okey, dia senang je. Kita guna graf lagi macam ni. Jadi kalau ini graf X 0.2, X 0.2, Y 0.1, kita gandakan dia. Contohnya 20, 10. Jadi X 20, Y 10. Jadi ambil pembaris garis macam ni. Okey, macam tu je. Jadi kita tengok kat sini, kita ambil pembaris Y 10, X 20. Join dan lain. Okey, apa perlu kita buat? Ambil pembaris ni, kita gerakkan. Apa mengubah sudut dia? Tengok, dia kata keuntungan maksimum. Siapakah bucu paling last? Ini adalah bucu nombor 1 akan kena. Ini bucu nombor 1 akan kena. Nampak? Okey, ini bucu yang kedua. Ini bucu nombor 2 akan kena. Jadi bucu yang terakhir akan kena. Ini adalah bucu yang akan menghasilkan keuntungan maksimum. Jadi apa perlu kita buat? Baca koordinatnya kat sini. Jadi koordinat kat sini adalah 15, 15. Jadi tulis 15, 15, dia akan dapat N1. Dan kemudian masuk dekat dalam fungsi ni, K 0.1 darab 15 tambah 0.2 darab 15, dapat lagi K1. Kemudian jawapan akhir adalah RM4.50 sebagai harga, dapatlah N1. Sebenarnya soalan ini senang. Okey, so dapatlah full mark. Jadi untuk soalan C1 ya, C1 dah. Memang C1 dia tak ada sibu. Jadi untuk soalan C1 ni, pastikan ada fungsi objektif. Lepas tu masih lukis fungsi objektif dan kira lah. Kira maksudnya masih ada koordinat dan masuk ataupun ganti dan kira. Okey, sekian, tamat.